Tak, kau tengok tu. Rishi pun tahu tau. Kejap. Aku nak tanya. Semalam, korang ada dengar tak? Dengar apa weh? Wah, mesti kau nak cakap pasal Yang tak tu ke? Dah. Aku takut. Aku pun takut juga. Aku lari dulu lah. Jangan tinggal aku. Pastikan aku ni buat masalah Benar. Orang on tak? On je lah. Kalau korang semua on, aku pun on lah. Aku pun on. Oi, kau dah ready ke? Jom kita pergi. Sebenarnya aku takut lah. Kau ni tadi kata on, sekarang takut pula. Tak boleh. Jangan gaduh. Berdasarkan telinga saya, bunyi itu datang dari arah sana. Jom kita pergi. Jom. Darah. Ini rumah Makcik Leha. Weh, tu siapa pula? Weh korang, semalam kan aku serak tidur sampai menggigil. Sekarang rasa demam pula. Ada pendapat saya memang ada pembunuhan dekat rumah Makcik Leha. Makcik Leha ada bunuh ke? Oh ya, aku tahu. Yang semalam kita jumpa lelaki tu lah yang bunuh Makcik Leha. Tapi, kalau Makcik Leha kena bunuh, tapi tadi aku dengar suara Makcik Leha. Tante, Makcik Leha pembunuh. Tahu aku ini lebih dari pembunuh. Dia tu mah. Hai korang tengah buat apa? Kita tengah bincang ni. Bincang apa? Pasal pembunuh. Nak apa je lah. Ni aku nak bagi tahu Makcik Leha ajak korang makan-makan dekat rumah dia. Makcik Leha! Yelah Makcik Leha, kenapa korang terkejut sangat ni? Kenapa? Nak apa je lah. Tak boleh ni. Jom kita pergi rumah Makcik Leha. Jom. Korang ni penakut betul? Tak boleh harap. Masuk je. Jangan malu-malu. Jemput. Masuk. Sini masuk. Jangan malu-malu. Masuk. Makcik ni penat. Setiap hari masak nasi lemak untuk berniaga. Aduh, lepas pukul 12, makcik mulalah masak tumbuk itu, tumbuk ini. Nak jadikan cerita, semalam makcik nak buang sampah. Tiba-tiba sampah tu jatuh, habis depan rumah makcik. Nasib baik ada Leman. Leman lah tolong makcik buang sampah. Korang, tunggu apa lagi? Makanlah. Makan, jemput. Sedapnya makcik masak ni, jemput. Terima kasih, Leha. Dah. Itu belum dia lah. Lain kali siasat dulu. Entah, main tuduh je. Aku dah penakut. Selepas ni kalau dengar tuk-tuk tu, dah tahulah Encik Leha mula masak. Dah, jom kita balik. Jom.